Okey, baik, saya akan tunjuk cikgu macam mana untuk membina RPH lah. Okey, first kali untuk membina RPH, okey, pada paparan utama ni, cikgu klik kepada butang warna biru. Okey, warna biru. Okey, klik tambah RPH. Kemudian pilih minggu, pilih tarikh yang betul. Okey, contoh, saya buat contoh saja. Okey, kemudian masa mula hingga masa akhir. Kelas, cikgu pilih pada drop list ni. Kalau tak ada, cikgu pilih lain-lain. Okey, contoh saya nak pilih cemerlang, kelas cemerlang. Saya nak buat subjek DLP Matematik. Okey, pilih tahun. Contoh saya nak buat tahun 4. Okey, kemudian pilih subjek yang cikgu nak buat lah. Macam saya nak pilih Matematik DLP. Dia ada banyak seni, jasmani, PSV apa semualah. RBT, sains DLP pun boleh dalam bahasa Inggeris. Okey, kemudian tajuk, SK, SP. Okey, dah siap dah. Tak perlu, dia automatik siap semua maklumat cikgu, aktiviti apa semua. Siap aktiviti, step 1, step 2, step 3, penutup. Yang ni abaikan dalam bahasa Melayu. Nanti bila paparan RPS sebenar, dia akan bertukar semua yang ada kat depan ni dalam bahasa Inggeris. Okey, catatan, cikgu pilih catatan. Kalau tak ada, ambil lain-lain. Lain-lain cikgu masuk mungkin ada mesyuarat atau MC ataupun cuti ke, atau ada bengkel di PPD ke. Kalau tak ada, ambil PDBC berjalan seperti dirancang. Lepas tu cikgu masuklah kat sini maklumat cikgu. Okey, kemudian dah siap simpan. Cikgu boleh check semula, double check, ataupun cikgu nak edit, cikgu boleh edit kat sini, klik pada sini, cikgu masukkan, boleh edit semula, tak ada masalah. Kemudian akhir sekali, kalau tak ada apa-apa yang perlu diedit atau dibeki, cikgu klik butang simpan. Maklumat telah berjaya disimpan, klik OK. Okey, dah siap dah masuk. Ni dah ada Matematik DLP hari Khamis 15 bulan 1. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.